warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Zahira, wartawan cilik TV PSS Anur dan bersama saya Faris, juru kamera pada hari ini. Hai. Hari ini tanggal 9 Mei 2026, saya membawa laporan khas iaitu aktiviti gotong royong yang akan dijalankan di sekolah kami. Seperti saya melihat kemeriahan aktiviti gotong royong pada hari ini. Jom kita saksikan bersama-sama. Selamat bergotong royong. Kita bersama-sama temu bual dengan murid-murid, guru-guru dan ibu bapa. Assalamualaikum Ifan. Waalaikumsalam. Boleh temu bual? Boleh? Ya, apa perasaan Ifan pada hari ini? Saya rasa happy dapat tolong semua orang. Apa perasaan cikgu pada hari ini? Okey, perasaan cikgu pada hari ini sangat gembira dan bangga. Okey, bila ramai guru, ibu bapa, anak-anak murid yang turut sama menyumbang tenaga pada hari ini. Ya, cikgu rasa tahun ni atau tahun lepas lagi best gotong royong. Okey, setiap tahun dia ada keistimewaannya yang tersendirilah. Okey, kalau tahun lepas kita masih ada rakan-rakan guru yang lain, kita semua fahamlah kan. Okey, tahun ni dengan suasana yang lain lah, ditambah dengan cikgu-cikgu yang baru. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Perasaan cikgu tahun ni macam mana? Cikgu rasa seronoklah juga walaupun tak ramai tapi kita semua bekerjasama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saja laporan daripada saya Zahira. Jumpa lagi. Bye.